Kau cepat. Kalau tak ada hal, berambus. Nampaknya kau ni masih tak suka aku. Tapi tak apa. Aku percaya kau tak akan tolak duit, kan? Dr. Lucas, kali ni aku datang dengan hajat yang besar. Kalau kau sudi datang dan kerja kat hospital aku bagi gaji 200,000 setahun. 200,000? Banyak betul tu. Dah belah. Dr. Lucas, aku memang rasa doktor bagus macam kau ni yang cukup hebat dan mahir, mana mungkin nak duduk dan kerja kat kampung yang miskin ni. Memang membasi bakat kau tu je. Kat bandar ada ramai doktor. Kat kampung ni aku je doktor. Kalau aku pergi, mereka macam mana? Kau ni kan doktor yang baik, ada hati yang mulia. Tapi penduduk kampung yang kau jaga dan rawat ni, mereka agak ikau getah. Siapa suruh duduk, ha? Buat macam rumah sendiri pula. Kapitalis macam kau ni, jijik aku tengok. Pergi cepat. Jangan datang lagi. Pergi. Okey. Jadi kau pandang rendah aku, ya? Aku pun tak perlu berlembut dengan kau. Kau tunggu je lah. Tengok je nanti. Belakang sangat. Tengok siapa yang menang nanti. Dah malulah tu. Kenapa awak datang? Saya nak bercerai dengan awak. Saya kan dah cakap saya okey nak cerai. Barang-barang kat rumah tu awak ambil je lah. Peti sejuk, mesin basuh awak ambil. Awak ingat saya pengemis ke? Yang awak terasa tu kenapa? Saya tak cakap awak pengemis. Pengemis. Awak kan duduk dengan orang kaya. Bukan awak dah tumpang orang kaya ke? Datang sini nak menunjuk. Awak Ya, jangan nak beli saya, Lucas. Dengar ni, semua benda kat rumah saya tak nak. Tapi Lily, dia ikut saya. Awak nak ambil Lily? Gila ke? Ha? Lily duduk dengan saya. Lucas, jangan pentingkan diri sangat, boleh tak? Lily takkan gembira dengan awak. Hei, awak jangan merepek lah. Lily gembira je duduk dengan saya. Itu kata awak. Kita kena tanya dia juga. Kena tanya dia? Lily nak masuk sekolah dan kena jaga hati dia. Saya boleh bagi dia kehidupan yang lebih baik. Awak boleh ke? Awak memang tak berhati perut. Awak ada duit ke? Duit? Saya ada duit. Apa awak ingat saya tak ada duit ke? Ha? Nampak ni? Ha? Penduduk hutang 200,000 bila-bila boleh minta. Ini bukan duit ke? Lucas, jadi lelaki. Jangan lembik sangat. Jangan lembik sangat. Ini bukan duit ke? Ini Makcik Susan, Makcik Jack, Ayah. Keluarga kita turun-temurun, doktor. Tapi kenapa pula saya jadi macam ni? Dia nak rampas Lily dari saya. Saya kena pergi minta duit. Kena minta mereka bayar. Dah lama mereka hutang dengan saya. Sedap. Lepas rawat kita guna duit tu, beli duit Kuala Lembu lagi. Makcik! Makcik, ada rumah kan? Pakcik, makcik. Tabib Lucas, dah makan? Jom, Dah makan. Makcik makan je lah. Apa hal datang ke sini? Macam ni lah, makcik. Lily dah nak masuk sekolah dah ni. Saya nak hantar dia belajar kat bandar. Nak kena bayar yuran sekolah. Oh, awak mesti datang ni sebab nak pinjam duit kan? Saya nak cakap sikit. Kalau tak ada duit, jangan berlagak kaya. Kat mana-mana pun boleh sekolah. Dia tak ada bakat, hantar bandar pun tak guna. Awak tengok cucu kami, pandai je dia belajar kat sini. Oh, ya. Bukan, pakcik. Saya bukan nak pinjam duit, tapi nak tuntut hutang. Saya bukan nak pinjam duit, tapi nak tuntut hutang. Hutang? Hutang apa? Hutang? Yang masa makcik sakit, duit rawatan dan beli ubat. Pakcik kata nak bayar lepas jual lembu. Tak nampak pun lembu masa masuk tadi. Ini macam baru beli kan?
Oh ya, pakcik kata lepas jual lembu akan bayar hutang rawatan saya. Kamu ni Lucas, tak bela lembu. Kamu tak tahu susahnya orang bela Ya. lembu tau. Kami kena beli rumput dan makanan. Makcik dan pakcik hari-hari kena kerja keras. Lebih penat daripada lembu. Kami makan ni aja tau. Ya, semua orang susah. Tapi itu bukan alasan tak nak bayar hutang. Kenapa tuduh kami macam tu sekali? Siapa kata kami tak nak bayar hutang? Lembu memang dah